Boring dengan speaker subsidi korang? Inginkan audio yang lebih kau tapi tak nak potong wire sebab takut void warranty? Jangan risau. Kini Audiobank hadir dengan OEM plug and play speaker untuk kereta jenama Pro 2, Honda, Toyota dan Nissan. Kon speaker ni diperbuat daripada paper cone dengan foam edge. Ia mampu memberi bunyi yang dinamik serta tahan lasak. Tweeternya pula diperbuat daripada stick dome, so memang clear lah bunyi dia. Magnet pula confirm lah lagi besar daripada OEM. Barulah padu. Untuk model Pro 2, Audiobank hadir dengan dua jenis speaker iaitu two-way coaxial speaker dan juga mid-bass speaker. Two-way coaxial speaker bersaiz 6 inch dengan peak power sebanyak 160 watts. Untuk mid-bass speaker pula, ia bersaiz 6 inch dan peak powernya pula ialah sebanyak 190 watts. Untuk model Honda pula, korang boleh dapatkan two-way coaxial speaker. Peak power untuk speaker ni ialah sebanyak 180 watts. Bagi pengguna jenama Toyota, speakernya jenis two-way coaxial dengan peak power sebanyak 180 watts. Manakala untuk pemilik kenderaan jenama Nissan, speaker yang ditawarkan juga two-way coaxial speaker dengan peak power sebanyak 180 watts. Untuk speaker Toyota, Honda dan Nissan, kesemuanya bersaiz 6 inch. Kalau korang tengok, setiap speaker ni didatangkan dengan soket plug and play serta kedudukan lubang skru sama seperti OEM. So tak perlulah nak pening lagi pasal wiring, warranty dan sebagainya. Jom tukar speaker subsidi korang dengan OEM plug and play speaker dari Audiobank.